Adakah usrah telah wujud sejak zaman awal IM? Awal IM ni Ikhwan Muslimin Tak official. Dalam keluarga. Bukan, sebab zaman zaman ni Hazal Manah lahir, dia sempat lihat yang kita cakap Mustafa Kamal apa semua kan. 1924 bila officially berakhirnya Uthmaniyah. Hazal Manah dia hidup masa tu. 4 years after that dia dilahirkan Ikhwan Muslimin tu, 1928. Maknanya dia tengok khalifah dah jatuh. Kalau kita baca detail Hazal Manah ni di Mesir. Di Mesir kita tahu ada institusi yang tertegak lama, Al-Azhar. Tapi kita ni nak fahami ketika itu betapa confuse-nya, sebab Hazal Manah dia concern lah, khalifah dah jatuh, takkan tak buat apa-apa semua ni kan. So dia pergi actually jumpa Syekh Azhar. Takkan senyap macam ni je kan. Dan kat situ dia stuck, sebab Syekh Azhar pun confused, tak tahu nak buat apa kan. Kat situ yang dia start buat sendiri tu. Ni bukan nak memperkecilkan institusi macam Azhar tu, tapi nak katanya umat Islam ketika tu amat confused. Memang tak terfikir apa nak buat sebab tu gerakan yang dia establish ni agak merubah dunia, sebab dia bawa satu gelombang yang baru lah, sehingga akhirnya sekarang ni pun part of binaan dia pun dalam Azhar dan sebagainya. Now historically masa dia start, Al-Banna dah start Ikhwan Muslimin dan berdakwah 10 tahun, masih belum ada usrah. Ni history sikit Dan dia tak mula dengan usrah, dia mula dengan ketibah. Siapa pernah dengar word ketibah ni? Word usrah kita biasa dengar lah, word ketibah tak biasa kan? Apa maksud word ni? Kalau usrah, kita tanya Syekh Google, dia akan kata family, betul tak? Kita akan terbayang family tak? Siapa nak try? Dah keluar dah jawapan Katibah, kalau kita tanya, translation ni battalion. Kalau battalion kita tergambar mungkin tentera lah kot kan. Battalion tu salah satu struktur unit lah. Now, balik kepada tu, Al-Banna purposely guna word ni. Adakah kita terbayang word ni menggambarkan program ataupun wasilah? Bila kita sebut family, bila sebut battalion, dia more kepada tanzim. Dia bukan gambar program buat apa, dia gambarkan struktur. Apa yang Hazal Manah structure ialah struktur. So bila kita dia establish usrah, sebenarnya dia establish struktur. Dalam struktur adalah program dia. Tapi isu kita sekarang bila kita sebut word ni, kita nampak program macam program usrah. Kita tak nampak struktur usrah. Bila ada struktur, ada ketua dia, ada pengagihan tugas dia dan sebagainya.